ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan sekali lagi kepada kita. Alhamdulillah, kerana dengan masa yang ada ni kita manfaatkan untuk sama-sama kita mendalami, memahami makna nama-nama Allah yang indah yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Jadi pada pagi ini kita dah sampai kepada nama Az-Zahiru. Az-Zahiru. Jadi kita dah masuk dalam 4 nama yang 4 serangkai. Ini nama 4 serangkai ini perlu dipahami kerana ini banyak makna yang luas, yang sangat mendalam dan sangat berkesan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sangat rapat dengan hambanya. Nama-nama ni sangat nyata, sangat jelas pada hamba-hambanya bagi yang beriman. Orang-orang beriman dengan Allah SWT sangat nyata, sangat nyata dalam kehidupannya, jelas. Tapi orang-orang kafir dia tidak, dia membenci akan kebenaran, membenci akan al-haq. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah, zat yang telah mengutuskan rasul. Huwallazi arsala rasulahu, mengutuskan rasul, bersama dia ada
petunjuk. Petunjuk itu arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk. Rasulullah datang dengan petunjuk. Allah Ta'ala datang ke Rasul, setiap Rasul datang dengan petunjuk. Rasul-Rasul sejak daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW adalah membawa petunjuk yang sama. Petunjuk yang sama, tidak berbeza. Petunjuk Nabi-Nabi tidak berbeza. Setiap Nabi membawa petunjuk yang sama, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi petunjuk yang sama. Bermula dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, petunjuk yang sama. Dan apabila diutuskan bersama petunjuk dan diutuskan wadinil haq, iaitu ad-din, iaitu cara hidup yang sebenar, way of life yang sebenar, cara hidup yang sebenar, wadinil haq. Jadi Rasul datang dan kita beriman pada Rasul. Itulah orang beriman. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min. So bumi adik yang masuk. Ada telefon. Rugi ni. 20 ada rugi. Jadi yang majlis ilmu macam ni, yang betul khusus macam ni, rugi kalau kita tidak ikuti secara bersiri, kerana dia ada hubungan antara satu sama lain. Ya tak? Mana setiap nama Allah Ta'ala tu dia ada perkaitan antara satu sama lain. Jadi kita kena memahami setiap elemen di dalam nama tadi. Skop dia, tema dia berbeza. Ya tak? Baik. Jadi wadinil haq, iaitu agama yang sebenar ini, agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul, way of life. Kalau kita terjemah sebagai agama itu tidak tepat. Agama ni religion. Sedangkan religion dalam konteks pemikiran manusia hanya ritual. Tapi kita ad-din. Kita adalah ad-din, dinul Islam. Inna ad-dina inda Allah al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam madina wa la yuqbala min. Sesungguhnya agama di Allah ialah Islam. Siapa yang mencari selain daripada Islam, maka Allah tidak terima. Itulah berita yang dibawa oleh semua Rasul. Rasul datang membawa berita itu, iaitu memberitahu bahawa dinul haq, agama yang sebenar ialah Islam. Ya, jadi Islam saja yang sebenar di sisi Allah Ta'ala, dinul haq. Jadi liyuzhirahu ala dini kulli. Mana Islam ini dizahirkan ke atas semua cara hidup yang tidak betul tadi. Ternyata bahawa Islam lah agama yang sebenar. Cara hidup macam-macam lah manusia. Dia ada cara hidup yang tersendiri. Islam lah yang nyata sebenar. Walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir, iaitu orang-orang yang menolak akan Rasul. Dia mengkufuri Rasul. Dia membenci cara hidup yang dibawa oleh Rasul. Jadi dia tidak mendapat cara hidup yang sebenar yang dikehendaki oleh Rasul. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita kepada nama Az-Zahir. Az-Zahir. Baik, Az-Zahir ini dengan arti yang dinyatakan oleh Syekh Dr. Mahmud Ar-Razi Hafizullah Ta'ala, dia kata Az-Zahir ni iaitu diterjemah sebagai yang maha mengungguli dan yang nyata keberadaannya. Jadi boleh dinyatakan juga mengungguli. Mengungguli ni kalau kita kata masyhur lah tak? Unggul ni makna dia johan. Orang yang johan, kalau kita kata johan itu mengungguli lah. Yang unggul itu yang johan. Mana dia masyhur dan dia dikenali dan dia mudah dikenali, ia unggul. Sesuatu yang unggul ni sesuatu yang masyhur dan johan dia. Jadi Allah Ta'ala ni Az-Zahir, dialah yang mengungguli, mana segala-galanya
dia zahir akan dirinya zahir. Sifatnya zahir. Perbuatannya zahir. Itu mana? Mengungguli dalam segala-gala. Dalam mata pandangan orang-orang yang beriman. Allah mengungguli segala-gala. Dan juga dimaknakan dengan nyata keberadaannya. Jadi keberadaan Allah Ta'ala ni maha nyata, sangat nyata, az-zahir, sangat nyata ada dia. Jadi orang-orang yang kafir, yang menafi adanya Allah Ta'ala, maka dia sebenarnya kafir kerana dia tertutup. Dia tu tertutup. Sedangkan zat Allah Ta'ala itu maha nyata keberadaannya kerana dia az-zahir. Itu secara ringkas. Jadi apa beza az-zahir dengan al-mazhar? Kita nak ini satu ilmu yang kita dapat. Apa beza az-zahir dengan al-mazhar? Az-zahir ni adalah nama isim fa'il, iaitu nama bagi yang bernama, nama bagi musamma, nama bagi sesuatu yang bernama. Musamma tu orang yang bernama tu dah. Kalau zahir ni, az-zahir ni mana nama bagi zat tadi, diri yang bernama az-zahir tadi. Kenapa dia dipanggil az-zahir? Kerana dia ada sifat yang menyebabkan dia tu zahir. Maka dinamakan az-zahir. Jadi sifat tu ada pada zat tu. Zat kita tidak nampak dan kita tak boleh takrif zat Allah Ta'ala. Sifat pun tidak boleh takrif juga. Ya tak? Tapi zat dan sifat itu zahir, az-zahir. Maka Allah Ta'ala memperkenalkan sifatnya. Iaitu seperti mana kita belajar hukum sifat Allah Ta'ala, kudrat, iradah, ilmu, hayat. Itu ialah sifat. Jadi az-zahir ni ialah nama bagi diri ataupun zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang sangat zahir sifat dia. Sifat sangat zahir. Jadi sifatnya banyak lah. Perbuatannya sangat zahir. Perbuatannya sangat zahir. Perbuatannya banyak lah. Jadi didatangkan Al-Quran untuk memperkenalkan sifat-sifatnya yang sangat zahir tadi dan perbuatannya sangat zahir tadi. Tapi orang kafir tak nampak. Orang kafir, orang beriman dia nampak. Orang beriman ada 3 keadaan. Satu, dia dapat nampak dengan fikiran dia. Satu, dia nampak dengan hati dia. Kemudian yang ketiga, dia boleh rasa dengan rohnya. Ruh, zauqi, zauq. Zauq. Ini jalan tu amrun ada 2 amrun. Amrun iktibari dengan amrun zauqi. Amrun iktibariyah dengan amrun zauqiyah. Orang beriman, dia akan dapat, kalau benar-benar beriman, dapat ketiga-tiga aspek. Dia boleh merasai akan kebesaran sifat dan apa Allah SWT atas dirinya dan atas alam. Dia nampak dengan fikiran dia, dengan hati dia, dan dia merasai. Dah dengan mata ni, dengan mata lendek kita tak nampak az-zahir. Yang kita nampak al-mazhar. Dengan mata yang telanjang ni, mata lendek. Orang dalam kitab ilmiah dia kata mata telanjang. Mata yang ni mata lendek kita ni. Ni tak nampak az-zahir. Az-zahir di sebalik al-mazhar. Apabila kita tengok al-mazhar, iaitu alam ini ialah al-mazhar, iaitu dalil-dalil yang menunjukkan az-zahir tadi. Al-mazhar ini ialah apa? Makhluk. Itu sebagai manifestasi. Manifestasi Allah yang az-zahir tadi. Jadi az-zahir kita tidak nampak dengan mata ni, tapi boleh nampak dengan hati dan fikiran kita, nampak dengan rasa kita. Dengan mata tak nampak lah, kerana az-zahir ni adalah nama bagi zat yang bersifat segala sifat kesempurnaan yang tidak tergambar oleh fikiran kita. Maha, dia maha perkasa, maha berkuasa. Baik. Jadi secara dalil nasnya datang daripada ayat
Al-Hadid juga ayat 3, iaitu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir dan yang batin, dan dialah yang mengetahui segala sesuatu. Awalnya tidak ada permulaan, akhirnya tidak ada kesudahan, zahirnya dengan nyata kebesaran dia, dan batinnya dengan nyata akan kegaiban. Itu hanya gaib yang tidak boleh digambar, nyata di al-batin. Baik. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau lah yang zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Mana lebih zahir daripada Allah Ta'ala tidak ada. Allah Ta'ala yang paling zahir, tidak ada yang lebih zahir daripada Allah Ta'ala. Kita kata kita rasa ada sesuatu yang zahir, tetapi Allah Ta'ala lebih zahir, lebih zahir. Mana tidak ada yang lebih zahir daripada Allah SWT. Engkau lah yang zahir, falaysa fawqaka syai'. Baik, sekarang kita pergi pada makna az-zahir yang diuraikan oleh Syekh Mahmud Hafizullah Ta'ala. Dia mengatakan bahawa Allah SWT memiliki nama az-zahir dengan arti ada 3 keadaan, 3 aspek az-zahir. Satu, dari segi aspek zat dia. Zatnya az-zahir. Zat yang zahir macam mana? Mana zahir dari segi sifat dia lah, iaitu sifat secara umumnya jalal, jamal dan kamal. Itu secara umum. Ada 3 unsur aspek kesempurnaan zat, iaitu jalal, jamal dan kamal. Kamal kesempurnaan, jalal keagungan, keperkasaan, jamal keindahan. Jadi itu ialah aspek zahir pada zat. Zat zahir dalam zat Allah Ta'ala zahir dengan jalal, jamal dan kamal. Ini dia memiliki secara detailnya, iaitu dia memiliki ketinggian zatnya, iaitu martabat dia, kedudukan Allah Ta'ala sangat tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh fikiran kita nak menggambarkan ketinggian darjah ataupun martabat Allah SWT. Kemudian kekuasaan, tidak terjangkau fikiran kita untuk menggambarkan kekuasaan Allah. Keperkasaan, tidak terjangkau oleh kita menggambar keperkasaan Allah. Ketinggian perintah dia, kehebatan perintah dia, mencakupi semua perkara yang tidak terjangkau oleh fikiran kita. Dan Allah Ta'ala az-zahirnya, yakni dia bebas daripada permisalan dan persamaan dengan makhluk. Itu az-zahir dari segi zat, mana dia unggul ataupun dia nyata dari segi kesempurnaan dia. Allah Ta'ala nyata dari segi keperkasaannya dan keindahan dia. Dan Allah Ta'ala menerangkan segala perkara di dalam Al-Quran. Segala perkara dinyatakan di dalam Al-Quran, mencakupi setiap satu persatu, tidak ada yang tertinggal, meliputi segala sesuatu, dan Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu. Itu zahir, itu az-zahir. Itu yang pertama. Yang kedua, az-zahir mengandungi pengertian nyata cahaya kebijaksanaannya, nyata kebijaksanaannya. Ini dapat dirasai oleh pandangan hati kita, pandangan fikiran kita, dapat kita merasai. Yang tadi kita tidak boleh rasai, kita tak boleh, cuma kita boleh beriman bahawa Allah Ta'ala itu maha perkasa, maha berkuasa,
Itu beriman. Tidak boleh merasai. Apabila kita merasai, iaitu hikmah, kebijaksanaan Allah Ta'ala dapat dirasai oleh manusia. Sebab itu Allah Ta'ala menjadikan pendengaran, penglihatan dan menjadikan hati untuk merasai hikmah atau kebijaksanaan Allah Ta'ala di atas alam ini, kejadian alam. Jadi hikmah ataupun kebijaksanaan nyata, zahir, az-zahir di atas mazhar ataupun alam ni yang menjadi bukti kebijaksanaan Allah Ta'ala dapat dirasa. Itu adalah aspek yang kedua. Yang ini khusus untuk manusia yang beriman dan mempunyai ma'rifah. Sebab az-zahir ini dia sangat rapat dengan al-ma'rifah, iaitu mengenal. Jadi orang-orang beriman dia mempunyai ma'rifah dengan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala az-zahir. Allah Ta'ala menzahirkan sifat-sifatnya, perbuatannya. Jadi itu dapat ditangkap oleh orang-orang beriman kerana mereka ada cahaya hikmah. Masya Allah. Itulah kelebihan orang beriman. Mana sebabnya az-zahir tidak boleh ditangkap dengan mata lendir ni. Mata lendir hanya boleh menangkap al-mazhar. Mata lendir hanya boleh menangkap al-mazhar. Az-zahir di sebalik al-mazhar ni iaitu dapat ditangkap dengan adanya cahaya dalam hati, dalam fikiran. Apabila hati kita bercahaya, fikiran kita bercahaya, maka kita akan dapat menangkap cahaya kebijaksanaan Allah SWT. Jadi kita akan dalam keadaan kegembiraan yang tidak boleh nyata dengan lidah kita. Rasa kita tu zauqiyah. Orang-orang yang ahli ma'rifah, dia merasa seronok, bahagia dia apabila dia tafakur akan hikmah kebesaran Allah SWT dalam kehidupan dia. Jadi bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala dapat dirasa di alam nyata ini. Ada bukti. Dan Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi, memberi amanah untuk memakmurkan bumi. Lalu Allah menguji mereka dengan tidak mampu mereka melihat Allah. Jadi mereka tidak dapat melihat Allah kerana kemampuan dia tak ada. Tetapi Allah Ta'ala perintah dia supaya mematuhi perintah dan sebagainya. Itu sebagai ujian. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman perkara-perkara ghaib. Diuji kita supaya beriman perkara-perkara ghaib. Dan Allah SWT melihat akan perbuatan-perbuatan manusia tadi. Jadi itu az-zahir dalam aspek kebijaksanaan Allah Ta'ala nyata pada bukti-bukti keberadaannya, iaitu pada mazhar. Jadi di sini manusia disebut wafi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu adakah tidak merenung? Jadi kita kena merenung dalam diri kita banyaknya kebijaksanaan Allah Ta'ala atas kita. Dari segi aspek pemikiran, aspek jasad, aspek rohani, aspek jasmani, aspek spiritual, aspek sosial. Manusia adalah hebat kerana dia banyak aspek atas dia. Banyak aspek. Jadi kita kena sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami menunjuk ayat-ayat kami, tanda-tanda mazhar, iaitu tanda-tanda kebijaksanaan kami atas segala alam, segala ufuk. Pandangan kita akan nampak nyata. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka. Yang ini manusia tadi. Jadi ini adalah az-zahir dalam aspek yang kedua. Jadi rugilah orang yang tidak ada ma'rifah akan Allah Ta'ala. Beriman saja pada Allah tapi tidak kenal Allah Ta'ala
dengan sebenar-benar kenal seperti mana yang dinyata oleh Allah Ta'ala Al-Quran dan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tidak kena pakai ikut taklid je, tidak boleh lah, rugilah. Kerana Allah Ta'ala dah hantar Rasul, hantar Al-Quran, maka kita kena berusaha supaya kita ada ma'rifatullah. Dan orang-orang yang ma'rifah akan Allah Ta'ala, maka itulah hamba Allah yang sebenar, kerana dia dapat mengabdikan diri pada Allah dengan pengabdian yang sebenar. Baik. Kemudian yang ketiga, az-zahir, dalam aspek Allah Ta'ala sahaja yang mengurus, yang mentadbir sekalian alam, yang membagi rezeki, yang mengatur urusan, yang menunjukkan jalan hidup. Khalaqa fasawwa, qaddara fahada. Allah Ta'ala mencipta betul-betul ikut kehendaknya dan menunjuk jalan-jalan ikut kehendaknya. Ini az-zahir. Itulah semua pada makna az-zahir. Jadi dalam kehidupan kita ni yang kompleks, yang bermacam-macam ragam ni, aneka ragam tu sebenarnya mari daripada kehendak Allah Ta'ala, yang tidak terjangkau oleh fikiran kita. Kehendak Allah Ta'ala itu, sebab tu kita bertemu aneka ragam dalam kehidupan kita, macam-macam warna. Atas diri kita sendiri pun bermacam-macam, liku-liku hidup kita. Orang tu macam ni, orang ni macam ni, masa tidak serupa setiap orang. Seperti mana cak jari setiap orang tidak serupa. Kalau kumpul manusia daripada Nabi Adam, Nabi Hawa dan anak cucu dia sampai hari kiamat, berapa ratus bilion orang dihimpun di padang mahsyar, semua tak serupa, mempunyai cerita yang berbeza berlaku. Masya Allah. Dan semua tu di dalam az-zahir Allah SWT. Allah Ta'ala sebagai mana Allah Ta'ala memberi petunjuk pengertian pertolongan secara umum. Ar-Rahman memberi pertolongan secara khusus. Ar-Rahim, yang kita dah belajar. Ini ada kaitan az-zahir ini dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu dialah yang mengurus sekalian alam ini, dan berjalannya sistem alam ini berjalan dia penuh sistem yang seimbang itu kerana pertolongan Allah Ta'ala khusus untuk orang beriman dan umum untuk semua makhluk. Adapun pertolongan secara khusus hanya diberi kepada hamba-hamba yang mentauhidkannya, iaitu orang-orang beriman yang ada makrifah dengan Allah Ta'ala khusus dia. Jadi kita bersyukurlah kerana kita, Allah Ta'ala golongkan, kumpulkan kita jadi orang-orang hamba-hamba yang mentauhidkan Allah SWT. Rupanya kita ni dah dapat nikmat yang besar yang perlu kita syukuri, iaitu nikmat dapat beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu Taala. Berapa banyak manusia yang di sekeliling kita, orang Islam, tetapi ke hulu ke hilir tidak kisah dengan untuk mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi api gitu dia. Jadi kita kena kesian dan kena ajak dia, terutama sekali anak isteri kita, kaum kerabat kita, pakak-pakak lah, kembali untuk belajar hukum sifat Allah Ta'ala, hukum ketuhanan, belajar asma Allah Ta'ala. Ini asas yang untuk bawa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Baik. Kemudian kita pergi kepada doa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang dinakalkan oleh Syekh di dalam kitabnya ini. Di antara contoh doa yang layak dipanjatkan kepada Allah dengan nama Az-Zahir adalah hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apabila engkau hendak tidur, berwuduklah. Ini satu amalan yang kita kena latih di kita dan anak isteri kita, supaya belum tidur kena berwuduk. Jangan malas berwuduk, kerana itu besar fadilah dia. Sebagaimana wuduk untuk solat, kita wuduk untuk sembahyang, kerana wuduk diajar dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq famsahu bi ru'usi wa arjulakum. Jadi maknanya kita kena basuh muka
basuh tangan dengan siku, sapu kepala, basuh kaki dengan niat dan tertib rukuk. Itu saja. Jadi berwuduk itulah. Lepas tu kita kata, bapa kita ketung kot dubur, tapi pergi basuhnya, ambil wuduk, jadi dia anggota wuduk muka tangan. Itu makna konsep wuduk ni bukannya basuh dubur. Untuk akad hadah. Mana apabila kita dah kecil, maka kita nak akad hadah dengan ikut apa yang Allah Ta'ala ajar. Sebab tu agama ni kalau ikut fikiran dah ketuk di dubur, basuh dubur je lah. Contohnya gitu. Jadi mana agama ni tidak boleh ikut fikiran. Tidak boleh ikut fikiran, kena ikut apa yang Allah Ta'ala tetap. Jadi berwuduk belum semayang pun serupa ya. Belum tidur pun serupa nak wuduk untuk semayang. Kemudian berbaringlah kamu atas lambung kanan dan bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika walja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyandarkan belakangku kepadamu, kerana harap mendapat rahmatmu dan takut pada siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan daripada ancamanmu kecuali kembali kepadamu. Aku beriman kepada Al-Quran yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan. Jika kamu meninggal dunia pada malam itu, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah, yakni agama Islam. Inilah hadis riwayat Al-Bukhari. Dan daripada Al-Bara' bin Azib. Ini adalah hadis sahih. Dan dalam hadis sahih yang lain daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajar kami sebuah doa. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wa as'aluka azimata rushdi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam Islam, istiqamah serta semangat dalam kebenaran. Aku memohon kepadamu rasa syukur atas nikmatmu serta ketepatan dalam beribadah kepadamu. Beribadah dengan sebenar. Wa husni ibadati. Kita beribadah, tapi kita kena berusaha beribadah supaya benar dalam beribadah kita. Beribadah dengan sebenar kepadamu, tepat dalam beribadah kepadamu. Aku memohon kepadamu lisan yang jujur, hati yang selamat daripada syahwah dan syirik. Aku berlindung padamu daripada keburukan yang engkau ketahui sedangkan aku tidak tahu. Aku memohon kebaikan dari apa yang engkau ketahui, dan aku memohon ampun daripada kesalahanku yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau adalah mengetahui hal yang gaib. Ini ialah doa kesan daripada seorang hamba Allah Ta'ala. Dia meyakini Allah Ta'ala Az-Zahir. Allah Az-Zahir, yang menjaga dan yang menolong hamba-hambanya, khususnya yang beriman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini doa daripada riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Ini adalah hadis sahih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tersembunyi, sifatnya nyata, Az-Zahir, nyata mazharnya di alam yang syahadah ini, dan nyata kebesarannya di alam ghaib. Kebesaran Allah Ta'ala dapat dirasai oleh hati dan fikiran dan ruh seseorang yang beriman.
Sebab tu orang-orang yang tidak beriman, dia tak terbuka alam waib. Tak percaya pada benda-benda waib. Orang kafir, dia nampak. Contoh kita nampak matahari, dia pun nampak matahari. Kita nampak bulan, dia pun nampak bulan. Kita nampak pokok, dia pun nampak pokok. Kita nampak laut, dia pun nampak laut. Tetapi kita orang beriman, kita bukan nampak mazhar, kita nampak al-zahir. Iaitu Allah yang bernama al-zahir. Yang punya sifat-sifat kesempurnaan, keagungan dan kebesaran. Situ pandangan hati kita, fikiran kita dan rasa kita. Ya, tapi orang kafir rugi dia. Ya, orang kafir dengan ayat-ayat Allah Ta'ala rugi. Kafir ni mana orang itu tutup. Hati fikiran dia, rasa dia tak ada, tertutup, mati rasa dia. Mati rasa, ya tak? Mati rasa. Jadi mudah berlaku ke dia. Mudah berlaku. Orang kafir, orang beriman, sesuatu perkara itu jadi berharga. Berharga. Berharga mana? Membawakan dia sampai kepada melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apakah manfaat yang dibeli daripada beriman dengan Allah Az-Zahir? Bila orang itu beriman dengan nama Allah Az-Zahir, yang pertama, faedah yang diperolehi sepatutnya lah makrifahnya sangat kukuh. Meningkatkan makrifah dia. Dia akan sampai kepada ihsan, makan ihsan. Orang yang kuat mentauhidkan Allah dengan nama Az-Zahir, dia akan sampai makam ihsan. Iaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat akan Allah. Seolah-olah. Kerana Allah Ta'ala sangat zahir. Maha zahir dia. Ini ihsan lah kita. Dan kalau kita tak dapat tahap melihat Allah, fa'innahu yara, maka hendaklah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Jadi di sini nyata Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Dan dia nyata Allah Ta'ala dengan kebesaran zatnya dalam pandangan orang-orang yang beriman. Jadi ia meyakini sepenuh hatilah orang beriman tadi. Hatinya siapa hakul yakin lah. Apabila orang sempurna keyakinan dia, jadi hakul yakin akan Allah Ta'ala kekuasaannya. Itulah Az-Zahir. Dialah yang menguasai sekalian makhluk ini. Allah memelihara semua perkara, bermula pada arash, kursi, lauhil mahfuz, surga, neraka, makhluk-makhluk di alam waib, alam malakut. Dan Allah Ta'ala menjaga di alam mulki ni. Dan kerajaannya di alam mulki ni Allah Ta'ala jaga, memelihara dengan sempurna dan penuh keseimbangan. Hanya dialah yang mencipta dan mengatur serta menguasai dan mentakdir. Itu dalam pandangan sepatutnya bagi orang-orang yang meyakini nama Allah Az-Zahir. Satu. Yang kedua, kesan yang berlaku juga pada seorang yang beriman dengan Allah Az-Zahir ni, iaitu dari sisi hikmah ataupun kebijaksanaan atas perkara dalam kehidupannya. Dia akan mendapati kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dia dapat merasai kebijaksanaan Allah Ta'ala di dalam kehidupan dia. Dalam qada ataupun takdir yang berlaku atas dirinya tu, dia sangat merasai akan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Walaupun dia mengalami ujian yang berbagai-bagai, aneka ragam ujian, sekali senang, sekali susah, sekali sihat, sekali sakit, sekali mudah, sekali susah, sekali risau, sekali lapang, sekali malam, sekali siang, sekali banjir, sekali kemarau. Jadi semua perkara yang berubah-ubah itu, maka itu dia nampak akan hikmah. Hikmah Allah Ta'ala yang nyata di dalam perubahan kehidupan dia. Sebab tu
Allah Ta'ala cipta alam ni dalam keadaan berubah-ubah. Supaya manusia dapat mengenal akan zahir sungguh akan kekuasaan Allah Ta'ala. Dia boleh tu nampak kekuasaan Allah Ta'ala yang berubah-ubah. Tidak ada yang tetap dalam alam ini. Tidak ada yang tetap. Yang kekalnya Allah. Alam ni sentiasa berubah. Sekali ada, sekali tak ada. Kalau kita perhatikan ayat daripada surah An-Naml, surah An-Naml, cuba cari Al-Quran dan dapatkan surah An-Naml. Kalau tersilapnya bermula dengan ayat Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Itu surah An-Naml. Ada ayat dalam surah An-Naml di mana Allah Ta'ala menarik perhatian orang-orang beriman supaya melihat bahawa adakah selain daripada Allah yang mengurus sekalian alam ni, yang mengurus diri kamu tu, adakah yang lain? Apabila kita renung, tak ada semuanya. Semuanya makhluk. Hanya Allah saja ilah, Rabb yang mengatur sekalian alam. Itulah ada surah An-Naml. Sehingga Allah tanya, menyebut ulang lima kali, yalah. Itulah. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa ambatna bi hadaiqa dzata bahjah. Ailahum ma'allah. Allah Ta'ala tanya, adakah ada Tuhan lain selain pada Allah? Dia tanya orang beriman. Dan segala manusia ditanya. Jadi orang beriman akan nampak, tak ada. Hanya zahir sungguh Allah Ta'ala saja yang mencipta dan yang menunjukkan hujan. Gitu. Kemudian amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah Ta'ala mencerita tentang kejadian sungai-sungai, lautan, jalan-jalan raya yang kita guna, semua itu adalah adalah Tuhan lain selain pada Allah? Kata kita tidak ada. Tetapi ramai orang tidak bersyukur juga. Ramai orang tidak bersyukur. Benar tanya leka, man yujibul muttarra idza da'a? Siapakah yang boleh menyelamatkan orang yang dalam kesempitan? Kita tengok orang dalam kesempitan memang tak ada tempat dia nak berpegang. Macam orang lemah. Seperti mana kita dengar cerita seorang pilot, dia free thinker, dia tidak percaya adanya Tuhan. Tapi apabila ketika kapal terbangnya menjunam jatuh, masa tu dia menyeru Allah. Apabila dia menyeru Allah, kapal terbang dia jadi stabil balik. Di situ dia free thinker, tapi dengan segi fitrah dia tu memang dah dijadikan ada. Dia menyeru Allah, maka dia rasa Allah lah yang membantu menolong dia di saat kesempitan. Ini sebut ayat tadi. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su'. Allah Ta'ala menghilangkan keburukan yang berlaku pada kita. Macam orang belayar di tengah laut, berlaku ribut kuat. Siapakah yang boleh memberhentikan ribut tadi? Melainkan Allah. Ya tak tu. Tetapi apabila sampai di darat, tengok, dia lupa balik pada Allah. Itu manusia yang lalai. Ya tak? Jadi, kemudian, Ailahum ma'allah. Adakah Tuhan yang lain selain pada Allah? Tidak ada. Ya tak? Tapi manusia ni sentiasa dia tidak bersyukur. Ya tak? Kemudian, ditanya juga, Amman yahdi fi zulumatil barri wal bahr wa yursilu riyah bushran baina yaday
Ailahum ma'allah. Itu satu. Allah Ta'ala tarik perhatian orang beriman. Cuba perhati ketika kamu duduk di lautan dan di daratan. Siapakah yang mendatangkan angin? Yang menyebabkan kamu boleh berlayar di lautan. Jadi, masih lagi juga kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Kerana kita tidak memikirkan sampai kepada nyata al-zahir tadi. Kita tak nampak Allah Ta'ala. Kekuasaan dia. Ada tengok saja, ya tak? Tu. Jadi na'udzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir Allah Taala menyebut amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Adakah kamu tidak perhatikan siapakah yang mengubah-ubah kehidupan kamu daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada susah jadi senang, kau senang manusia kau selesa, jadi daripada selesa berubah jadi teruk. Jadi perubahan kita akan berasa dalam kehidupan kita macam-macam liku-liku kita lalu. Siapakah? Adakah yang lain yang mengatur? Di situlah ayat-ayat Al-Quran menjadi orang-orang beriman semakin kuat dia punya tauhid dan makrifahnya akan Allah SWT. Kemudian kesimpulannya, barang siapa yang hidup sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT, yakni melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, menjauhi segala larangan, maka dia akan mendapat keredaan Allah Ta'ala dan dapat pahala daripada Allah SWT. Sebaliknya, jika seseorang tadi dia kufur, dia engkar, maka dia akan mendapat ancaman. Kerana Allah Ta'ala itu Maha Adil. Keadilan Allah Ta'ala ternyata di hari akhirat nanti ke atas orang-orang yang tidak melaksanakan segala perintahnya semasa di dunia ini. Dan setiap hamba pasti akan mendapati kitabnya masing-masing. Dan tidak ada satu pun perkara yang tidak tercatat dalam kitab tadi. Dalam kitab yang kata keterima nanti. Semua yang digariskan dalam kitab tu, walaupun sekecil-kecil perbuatan kita. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagi siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah akan dapat lihat di akhirat nanti. Bagi siapa yang buat kejahatan sebesar zarah pun akan dapat lihat. Allah marhamna ya Allah. Baik. Kemudian ada beberapa perkara yang patut diketahui. Pertama, Allah SWT sangat berkuasa atas setiap keputusannya, dan Allah SWT mengungguli semua makhluknya, mana tidak ada yang boleh mengalahi akan Allah SWT. Jangan tertipu dengan orang-orang kafir yang dia berlepas diri dengan Allah SWT. Sebenarnya itu disebabkan kekufuran dia. Sebenarnya kehidupannya, pemikirannya, semua itu daripada Allah SWT. Sehingga semua kehendak Allah SWT tidak ada yang boleh menghalang. Akan terlaksana apa yang Allah Ta'ala kehendak. Yang tidak dikehendaki tidak akan terlaksana. Jadi semua yang terlaksana dengan penuh kesempurnaan dan keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di satu sisi menguji hambanya dengan menunjukkan kekuasaannya. Tapi pada saat yang lain, sisi yang lain, Allah Ta'ala mewajibkan kita beribadah kepadanya. Itu sebagai ujian. Sebagai ujian. Mana kita beribadah pada Allah Ta'ala dalam keadaan diuji kita dengan ujian berubah-ubah kehidupan kita. Sekali susah, sekali senang. Tapi kita kena beribadah pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Kena bersyukur pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Jadi yang besarnya, yang nyatanya, kita ini adalah pinjaman. Kita ini adalah pinjaman. Semua yang ada pada kita semua pinjaman. Itu. Jadi apabila kita rasa kita ini pinjaman,
maka kita tidak boleh mendakwa milik kita. Ya tak? Tu. Dia ulang sekali lagi, iaitu ada 12 perkara yang jadi pinjaman yang ada pada kita, iaitu 7 anggota dan 5 panca indera. Ya tak? Itu nyata pada kita, zahir pada kita. Jadi Allah Ta'ala beri pinjam, bukan milik kita. 7 anggota, iaitu anggota mata, anggota hidung, anggota telinga, anggota mulut, lidah. Tempat duduk di kepala. 7 anggota. 2 lagi, 2 tangan. 1 lagi, kaki, 2 kaki. Kemudian farash, kemaluan kita. Jadi 7 anggota. Panca indera ada 5. Iaitu panca indera pendengaran, panca indera penglihatan, panca indera pencium, panca indera perasa, panca indera persentuh. Dengan panca indera ni kita dapat hidup. Tapi semua tu adalah pinjaman. Bukan milik kita. Jadi contoh, kalau kita kerja kerajaan, kita masuk pejabat, duduk di meja tak? Meja tu hak kerajaan. Ya tak? Komputer kita hak kerajaan. Lepas tu kita buat sesuatu benda, semua harta benda kerajaan belaka. Jadi adakah ala hati kita terasa itu milik kita? Tidak. Kita kata ni milik kerajaan. Jadi hati kita kosong daripada pemilikan. Ya tak? Kita tak rasa kita milik, tapi kita duk guna. Dan kita guna dengan cermat, amanah, jujur, dengan kerajaan tak? Jaga. Dan sehingga apabila kita pecing, kita pulai balik dengan sepenuh. Ya tak? Pulai balik. Moga hak barang orang. Dan hati kita tak ada setelitah satu detik pun, ini milik hak aku ni. Sebab kita tahu bukan hak kita. Jadi tak sibuklah hati kita dengan dakwa milik kita. Cuma kita sibuk hati kita nak buat molek ni, kerana hak ni amanah orang ni. Itu sibuk. Jadi itulah patutnya kita lah. Memang kita lalui kita. Dengan Tuhan pun gitu juga. Jadi segala-galanya, dari satu benda tubuh badan kita, segala yang kita dapat ni semua ialah pinjaman, amanah. Kita tidak perlu dakwa itu milik kita. Tapi di segi syarak adalah beritahu supaya tidak berlaku kecelaruan. Tapi hakikatnya bukan milik kita. Tapi bagi orang-orang yang tertipu dengan nafsu dia, kerana Tuhan uji nafsu ni ada rasa keakuan diri. Jadi rasa memiliki. Itu ujian manusia pelik, tak serupa makhluk lain. Dia ada dakwa, dia boleh dakwa ni hak aku. Kalau dakwa atas dasar syariat saja tak apa. Ini dakwa semua seperti Firaun, betul? Dakwa bahawa dia Tuhan, dia boleh menghidup mematikan. Tapi apabila ditest, dia baru hidup matikan. Dia pun bawa dua orang manusia. Dia pun ni aku nak menghidup. Yang ni aku nak mati, dia pun pacung. Tengok aku menghidup matikan. Lepas tu dia bukti lagi. Cuba belum Tuhan, cuba naikkan matahari daripada barat ke timur. Kalau ni matahari naik timur ke barat, tengah dia terjawab. Baru dia tersedar. Sebab dia tertipu dengan nafsu dia. Jadi mana hakikatnya tidak begitu. Jadi kita ni sebenarnya pinjaman. Kita nak buat rasa supaya kita rasa kerja kajian tadi. Apabila kita kerja kajian, tak ada pun ala hati kita rasa pemilikan atas harta aset kajian kita tadi. Tak ada pun sedetik kita rasa ini milik aku ni, tidak. Begitulah kita dengan amanah yang Tuhan beri, mata, telinga, semua 7 anggota dalam 5 panca indera tu atas tubuh kita, dan juga luar harta benda, segala amanah Tuhan beri pada kita, kenalah bersih daripada rasa pemilikan. Kalau kita rasa pemilikan, kita akan jadi sayang, jadi kelekuk, jadi sombong, jadi riak dan sebagainya. Itu punca dia. Jadi kembali kepada asal, iaitu kita hanya pinjaman. Betul, orang-orang yang beriman, dia dah berlaku kesedaran yang sebenar. Dia rasa dia
pinjaman saja, dan dia akan mati dan dia akan disoal. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dia akan disoal segala nikmat yang dipinjamkan tadi. Dia akan soal. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Inilah para sahabat dia menangis seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menangis di meja makan. Duduk meja makan, muka dia umur panjang. Selepas zaman Madinah tu, orang Islam jadi mewah dah. Makanan cukup apa semua. Jadi meja makan tu banyaklah makanan. Sahabat Ibnu Mas'ud duduk meja menangis. Maka ditanya kenapa menangis. Dia kata, depan kita ni banyak nikmat. Nanti dia pun baca ayat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian dia akan disoal segala nikmat yang mereka rasa. Setelah masuk, kita rasa lazat kita makan makanan. Makan gula, oh sedapnya gula ni. Akan disoal tu. Kelazatan yang kita rasa lazat tu. Kelazatan, kenikmatan yang kita dapat tu, semua akan disoal. Sebab tu kita diajar supaya mensyukuri. Bersyukur. Sebab wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit saja hamba-Ku yang bersyukur. Mana yang khabar bahawa segala-galanya itu pinjaman dan kena buat mengikut kaedah yang benar. Jadi bersyukur tu payah. Syukur ni lah martabat tinggi orang bersyukur ni. Sebab tu wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit saja hamba-Ku yang bersyukur disebut dalam Al-Quran. Mana orang bersyukur sikit. Mintalah kita termasuk golongan yang sedikit, golongan yang bersyukur. Anak bersyukur ni payahlah sebab nafsu ni dia dakwa milik dia buat dia dalam keadaan tidak sebenar nafsu. Lepas tu orang yang selamat daripada nafsu dan godaan syaitan, maka dia akan selamat. Dia dapat bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dan di akhirat nanti akan disoal segala nikmat tadi. Jadi itulah termasuk nikmat masa, nikmat harta benda, nikmat kelazatan, pangkat, wang ringgit dan sebagainya. Semua itu ialah pinjaman dan sebagai ujian bagi kita. Semua orang tahu dah, tetapi kita nak membuang rasa memiliki tadi, kena mujahadah. Kerana daripada kecil lagi kita diajar, ni hak kita, ni hak kita, hak kita. Masa itu kita jahil tak apalah. Tapi apabila kita dewasa, maka kita kena berilmu. Kerana untuk menghilangkan rasa pemilikan tadi, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, memang dia akan rasa memiliki. Muka nafsu ni, dia tak tahu. Mendatang ilmu wahyu, ilmu daripada Allah Ta'ala melalui Rasul, menerangkan segala-gala ni milik Allah. Makalah bolehlah kita menyebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barulah sepenuh mulut, sepenuh hati kita sebut dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah lapas yang sempurna bagi orang yang makam syukur. Segala puji bagi Allah. Segala-galanya kembali pada Allah. Yang lain itu pinjaman. Majazi semua dah. Pinjaman belaka. Allah kembali, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur, mengurus segala alam. Saya setakat dulu untuk pagi ini, untuk nama Allah Ta'ala Zahir, dan kita akan pergi pada nama yang keempat daripada 4 serangkai, iaitu Al-Batin. Al-Batin. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.